Aku nak tunjukkan korang macam mana nak dapatkan harga hotel yang murah dekat Genting Highland. Tapi dengan syarat korang kena check in masa hari Ahad. Sebab apa hari Ahad? Sebab time tu lah orang nak check out. Sebab esoknya hari Isnin, hari bekerja. Nama hotel tu Geo38 Prime Suite Genting Highland. Masa aku pergi time tu hujan, sejuk berkabus. Dan yang bestnya time aku check in memang tak ramai orang langsung. Yelah orang dah check out kan, nak ramai apa. Aku tak expect pun dengan harga RM78 tempat dia cantik sangat, biasa-biasa je. Tapi bila buka je pintu, korang tengok sendiri, cantik, tenang, simple. Sekali masuk korang tengok washing machine boleh kering terus. Aku ingat ada satu bilik je, rupanya ada dua bilik. Ini bilik kedua kecil tapi okey lah, selesa. Korang tengok sendiri bilik air dia, okey lah ni, not bad dengan harga RM78 guys, murah gila. Yang ini master bedroom, okey lah, ada almari, kompartmen banyak, boleh letak barang-barang, pemandangan cantik. Dari sini korang boleh nampak ni, luas. Bila buka tingkap, angin kuat gila. Nak ni kabus, korang tengok kabus kat atas tu, kat atas tu lah Genting yang puncak. Ini bukti angin dia kuat gila, tak perlu pasang aircon, tak perlu pasang kipas, dah cukup sejuk, dah menggigil. Untuk macam aku ni yang fleksibel, sangat-sangat memerlukan tempat yang tenang. Yang ni kali kedua aku check in hotel ni kat sini, tapi kali ni kabus betul-betul tebal kat sini, betul-betul tebal. Yang ini macam biasalah tempat untuk kita on the way pergi mandi pool. Kalau korang suka air sejuk, dekat sini lah air pool dia sejuk gila, menggigil. Time ni aku check in hari Ahad, so masih ada orang lagi. Kalau korang ada anak kecil setahun ke atas, inilah tempat dia, tak dalam pun, cetek sahaja. Dan kalau teringin nak main playground, ini dia simple playground untuk kanak-kanak. Bila korang terasa nak OOTD, korang naik lah atas ni, pemandangan atas ni lagi cantik. Korang tengok ni, menggigil-gigil budak ni. Ni belum basah lagi ni, excited betul. Belum kena air, lepas kena air, terus kesejukan, tak tahan, terus peluk aku. By the way, anak-anak aku esoknya sekolah, tapi tak apa, sekolah dia dekat saja. Genting turun dalam setengah jam terus sampai sekolah. That's why lah aku bawa diorang sekali. So untuk korang nak mencari ketenangan bila bekerja, aku highly recommend korang try tempat ini. Aku tahu ada tempat lain juga, tapi ini aku pernah pergi. Sambil-sambil kerja, sambil-sambil healing. Take care korang.